Baru balik dari bazar Ramadan ke? Alhamdulillah, banyak jodoh buka puasa kita hari ini. Ada roti coy, nampak, air bantu cincau. Kurma batu bayar pun ada. Moga bertambah murah rezeki aku lepas ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar saudara pendengar sekalian? Sihat? Alhamdulillah. Hari ini saya nak kongsi tentang satu ibadah yang biasa kita lakukan sebulan sahaja, tetapi setiap tahun kita wajib buat. Apa tu? Yes, bijak kali para hadirin. Ibadah puasa pada bulan Ramadan yang disebut juga sebagai Madrasah Ramadan, iaitu sekolah Ramadan. Apa itu puasa? Puasa bermaksud menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari, beserta niat dan syarat-syarat tertentu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita wajib puasa pada bulan Ramadan kerana ia merupakan salah satu daripada rukun Islam yang kelima. Pernahkah hadirin berfikir kenapa Allah Ta'ala suruh kita puasa? Kenapa? Kerana bulan puasa dilaksanakan selama sebulan mampu menetijahkan takwa. Apa itu takwa? Menurut Ibnu Katsir, takwa ialah kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan semua larangannya untuk melindungi diri kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebenar-benarnya takwa. Jadi, nak dapat takwa, perlukan latihan. Mana nak dapat latihan tu? Di sinilah jawapannya. Allah Ta'ala jadikan madrasah Ramadan untuk mendidik sifat takwa dalam diri kita. Sidang pendengar sekalian, bulan Ramadan juga adalah bulan yang sangat hebat. Kenapa hadirin? Apa? Sebab ada bazar Ramadan? Masya Allah, bukan. Keistimewaan Ramadan ialah ia sentiasa dipenuhi keberkatan siang dan malam. Bulan Ramadan, bulan yang berkah, bulan rahmat dan bulan utama, pahala digandakan, doa diterima. Bulan Lailatul Qadar yang istimewa, isilah bulan ini banyakkan amalan, beribadah malam, siang berpuasa, banyakkanlah sedekah, jangan dikira, moga ia menjadi penebus dosa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Maksudnya, barang siapa puasa Ramadan kerana iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, hebat kan bulan Ramadan? Ingat ya hadirin hadirat, orang yang putih puasa atau dikenali sebagai plastik hitam dan makan di khalayak ramai boleh kena angkut jenazah nanti.
Geram kan? Akhir kata dari saya, jom sama-sama kita doa semoga kita dipertemukan lagi dengan madrasah Ramadan yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.